Jangan kita nak tuntut, nak cari yang 200 juta tu. Terima dulu yang 41 juta ni. Hari ini saya ingin memberikan sedikit respon terhadap isu yang bangkitkan oleh Menteri Besar Kedah berkaitan dengan tuntutan wang daripada kerajaan persekutuan sebanyak 200 juta. 200 juta untuk 1 tahun kerana mereka mendakwa bahawa ini sebagai pampasan kepada mereka mengorbankan kawasan pertanian yang menyebabkan mereka tak mendapat hasil kepada cukai tanah yang lebih tinggi seperti mana di kawasan-kawasan yang di luar daripada kawasan pertanian padi. Jadi saya nak memberikan responnya begini. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menjawab, mengatakan bahawa kerajaan telah pun membelanjakan 1 bilion untuk membangunkan infrastruktur kawasan padi di negeri Kedah, khususnya dalam kawasan Mada, untuk kepentingan petani-petani yang terdiri daripada rakyat negeri Kedah dan juga rakyat negeri Perlis. Jadi Sanusi mengatakan bahawa itu bukan bantuan kepada kerajaan negeri, tetapi itu bantuan untuk infra kepada kepentingan pesawah-pesawah. Ya, saya akui betul itu secara langsungnya untuk meningkatkan hasil pertanian padi untuk kepentingan kepada pesawah-pesawah sendiri. Tetapi seharus diingat kepada Sanusi, kalau nak dituntut, kenapa pada waktu zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri dulu dan di waktu kerajaan Perdana Parti PAS dan juga Perikatan Nasional berada dalam kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional, sama ada di zaman Tan Sri Muhyiddin maupun di zaman Ismail Sabri, mereka tidak pun bising menuntut tentang tuntutan seperti mana yang dituntut pada hari ini. Jadi ini satu persoalan yang harus ditanya. Adakah dia merupakan satu isu politik semata-mata? Sebab bagi saya, kalau nak dituntut, Sanusi harus ingat bukan Kedah sahaja yang ada kawasan sawah padi. Seluruh Malaysia boleh dikatakan ada kawasan sawah padi. Di Kelantan ada kawasan jelapang padi. Walaupun tidak seluas daripada seperti mana di negeri Kedah. Di negeri Perak pun ada, di negeri Selangor pun ada, di negeri Perlis pun ada, di negeri Sembilan pun ada, Melaka pun ada, Johor, pada seluruh negara kita ini ada kawasan-kawasan pertanian padi, sama ada kawasan jelapang padi di negeri mereka maupun yang di luar daripada jelapang padi. Adakah mereka ini menuntut? Tidak, mereka pun tak menuntut seperti mana yang dituntut oleh Sanusi, kerana mereka faham tak ada pun kepala dalam peruntukan keuangan daripada bantuan kerajaan pusat kepada negeri yang menyebut kerajaan pusat perlu membayar pampasan bagi menggantikan kawasan tanaman sawah padi. Tak ada kepala. Dia mesti ada kepala. Tan Sri Muhyiddin pun tak letakkan kepala sewaktu dia menjadi Perdana Menteri, dia letakkan kepala Tan Sri Muhyiddin ataupun kepala Sanusi dalam perbelanjaan dia bajet negara bagi diberikan kepada kerajaan negeri yang mempunyai kawasan-kawasan sawah padi. Tak ada. Jadi dia harus fahamlah bahawa ini adalah satu prosedur yang telah pun diterima pakai oleh semua kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat daripada awal sebelum ini, iaitu kita hanya memberikan kepada yang mempunyai kepala-kepala saja, iaitu Maris, peruntukan pembangunan, grant per kapita dan beberapa lagi. Jadi adapun begitu, kerajaan tetap memberikan layanan-layanan yang baik kepada kerajaan negeri dengan memberikan peruntukan-peruntukan tertentu kepada kerajaan negeri seperti mana yang telah pun disebut angka dia oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini. Jadi bagi saya begini, Sanusi, terima dulu apa yang ditawar oleh kerajaan pusat, iaitu melalui perancang bandar sebanyak 41 juta. Terima yang tu dulu. Jangan kita nak tuntut, nak cari yang 200 juta tu. Terima dulu yang 41 juta ni. Kita sendiri pun faham bahawa kaedahnya kalau tak dapat semua, jangan tolak semua. Tak dapat semua, janganlah tolak semua. Jadi begitulah dalam konteks pemberian sumbangan kerajaan ini. Kerajaan pusat telah pun menawar 41 juta untuk 1 tahun. Terima yang ni dulu, barulah fikir kemudian bagaimana untuk nak memastikan kita mendapat bantuan wang daripada kerajaan. Tak kiralah apapun bentuk bantuan tersebut, yang penting daripada masa ke semasa kerajaan sedia mempertimbangkan. Cuma mesti ada kepala. Jangan tak boleh bubuh kepala kepada Sanusi. Terima kasih.